Buah ni dia masam noh, dia agak getah noh, kena. Getah dah tu. Nampak? Ni dia kena redam naik garam dulu untuk buang getah dia ni. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni buah apa ni nampak? Kena. Oh, merah menyala ni. Merah menyala buah ni. Subhanallah, sedap. Dia tahu-tahu ni sedap ni buat jeruk ni. Oh, padu ni. Memang suasana kampung petang-petang macam ni dah. Kita dah buat gotong royong ramai-ramai lagu ni noh. Alhamdulillah. Ramai. Ni pula jeruk anggur yang kita buat tempoh hari noh. Ni belum jadi lagi, baru 50% noh. Ada petua orang bagi untuk tak mau bagi batuk noh, jeruk noh. Dia kata campur dengan madu sikit noh. Ni madu yang kita ternak sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita campur madu sikit lah noh. Ni petua untuk tak bagi batuk dah. Alhamdulillah. Kali ni insya-Allah kita bukan buat jeruk anggur saja noh. Kita akan campur juga dengan jeruk buah asam renda noh. Okey, ni cerita pasal jeruk anggur. InsyaAllah kita akan cerita tentang jeruk asam renda pula lepas ni lah. Ni madu. Okey, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.